Ada satu soalan. Anak dia 6 tahun ada batu tonsil. So dia tanya perlu buat operation ke tak? Okey, jangan scroll. Tengok video ni sampai habis. Sebenarnya tonsil kita dia ada macam lubang-lubang dekat bentuk dia. So bila ada sesuatu yang lubang, bila kita makan makanan, sisa makanan tu senang terperangkap di dalam lubang tonsil tu. Dia panggil tonsillar crypt. Jadi biasanya bila kita kumur-kumur, sisa makanan tu akan keluar. Jangan risau. Lama kelamaan bila sisa makanan tu tak keluar, mungkin tak kumur selepas makan, jadi boleh menjadi batu pada lubang dekat tonsil tu. Sebenarnya boleh dibiarkan begitu saja, jangan risau, jangan cuba untuk congkil. Memadai dengan berkumur-kumur selepas makan. Cumanya kalau katakan berbau, bolehlah cuba untuk korekkan, keluarkan sendiri, tengok dekat cermin. Tapi sebenarnya tiada pakar ENT yang menggalakkan buat amalan tersebut. Kenapa kita tak perlu risau? Sebab tonsil kalau dia bengkak tidak mengganggu, kita tak perlu buat apa-apa. Kita perlu buat pembedahan kalau ada ciri-ciri yang berikut. Seperti kerap demam, demam yang tinggi, setiap 2 bulan, setiap sebulan demam, maka itu adalah kriteria untuk buang tonsil tersebut. Demam yang tinggi bukan demam biasa-biasa. Kalau suhu 37.5, suhu 38 itu tak cukup tinggi. Dia yang tonsil ni dia demam 39, 40. Itu biasanya disebabkan oleh tonsil. Kalau demam yang 37.5 ke 38 tu biasanya disebabkan oleh faktor lain lah, mungkin virus biasa saja. Okey, itu adalah kriteria yang pertama. Kriteria kedua, kalau seseorang tu tidur berdengkur. Tidur berdengkur akan boleh menyebabkan gangguan dan boleh menyebabkan berhenti nafas semasa tidur. Kalau ada ciri-ciri tu, memang kita galakkan pesakit untuk buang tonsil tu, buat pembedahan, tonsilektomi. Dan kalau ada masalah, susah menelan, susah untuk makan, dan sikit-sikit rasa nak termuntah, itu pun merupakan satu kriteria untuk buat pembedahan tonsil. Dan satu lagi kriteria, kalau kita tengok tonsil tu sebelah besar, sebelah kecil, maknanya kita kena suspicious, kita kena risau sebab kita takut kemungkinan jadi ketumbuhan ataupun kanser. Okey, dapat sesuatu boleh share kepada rakan-rakan anda.